Serius geng, torchlight ni bukan sekadar lampu sahaja. Dia siap ada laser lagi ada buzzer, ada lampu berwarna ungu, macam gadget ejen rahsia geng. Okey, torchlight ni dia nampak kecil je, tapi function dia memang padat. Sesuai kalau nak simpan dalam kereta, dalam handbag, posh bag ataupun sebagai kitchen. Okey, bahagian depan ni adalah lampu utama dia. Okey, bahagian tepi pula, bahagian tepi dia pula ada lampu warna oranye, ada lampu warna ungu dan ada lampu berkelip-kelip. Sesuai lah untuk camping ataupun untuk kalau nak guna untuk hiking malam-malam pun memang sesuai geng. Okey, selain tu dia juga ada laser pointer. Okey, laser pointer berwarna merah dan korang boleh juga guna untuk time presentation, untuk kerja lah. Okey, selain tu di belakang dia ni, dia punya hook ni ada magnet. Jadi korang boleh guna untuk lekat pada bahagian-bahagian yang besi-besi lah. Macam kat bodi kereta, jadi boleh tanpa pegang korang boleh guna torchlight ni, nampak. Yang paling bagus ni adalah torchlight ni dia ada buzzer. Nampak? Dia ada buzzer. Jadi kalau korang ada torchlight ni, kalau terjatuh di tempat yang gelap ke, di tempat yang sunyi ke, nak tarik perhatian orang, boleh guna buzzer ni. Buzzer dia kuat juga, jadi korang boleh selamat daripada bahaya. Okey, torchlight ni kecil tapi memang function. Okey, patut korang kena ada satu letak kat kereta, handbag ataupun posh bag, atau jadikan sebagai kitchen untuk kecemasan. Macam mana nak dapatkan torchlight macam gini? Okey, macam biasa korang boleh klik link kat bawah. Boleh share dia punya link dekat beg kuning. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.